Pernah tak kita terbayang rumah kita membesar dengan adik-beradik, dengan keluarga dulu, akhirnya sepi. Hello, Assalamualaikum. Nak tanya, balik bila ni? Aku banyak kerja ni. Malam raya siapa? Malam raya. Weh, tahun ni aku balik rumah laki aku lah. Aku dah balik tahun ni. Aku ada exam ACCA kat London. Okey lah kalau macam tu. Tak apa lah. Hello, Assalamualaikum. Salam, Zam. Aku dah balik lah malam ni. Oh, tak apa lah. Tak apa, take your time lah. Better late daripada tak sampai tu tak. Take your time, it's okay. Rumah tu kemah tak lagi. Oh, kemah. Mana boleh lah. Duduk seorang ni kan, seorang dia balik. Orang lain tak tahu dia balik bila. Mana orang boleh kita kemah lah. Jangan gitu, Zam. Dulu masa mucek, awak aku kemah dah. Semua lah pula. Apa benda mu cakap gini ni? Ha? Mu dulu ramai-ramai mu kemah rumah ni. Ha? Arwah ayah dia. Mu adik-beradik dia. Mu nak banding dia dengan aku seorang sekarang ni. Aku seorang kemah rumah ni. Saya mu mana ada balik? Tiba-tiba mu nak cak aku malah. Ni kira molek dah aku balik seorang awal. Aku mikir nak kemah set mu. Set mu balik, rumah kemah dah. Aku nak cak aku ni. Tak apa lah. Baliklah. Bukan orang mari pun tak. Kita makan kita je.